Dalam pado berjago tu kono yo den scam. Asam garam peniago. Aduh ya okay, kepada peniago kau simpan video ni elok-elok, baik-baik, hati-hati, jangan kono macam den. Dia cerita macam ni biasalah ketika sibut ni kan pikiran kita ni terganggu. Jadi ada satu customer ni dia masuk, dia nak tumpah satu makanan lah, masuk melalui WhatsApp lah, WhatsApp. Satu meja sekian-sekian harga dalam RM120. Okey, lepas tu kita memang kita siapkan lah. Kita siapkan lepas tu dia nak datang pukul berapa, dia mulalah. Masa tu kita yalah, masa tu tengah sibut, kita pun tak terfikir lah kan. Apa dia mulalah tu, dia kata kejap lagi dia nak datang. Lepas tu kita kata jadi, kita datang lagi, jadi. Lepas tu dia tak jadi. Kita makanan kita dah siap, dah lama, dah sojuk, takkan kita nak buang kan. Jadi dia suruh kita lah bungkui kan. Tolonglah bungkui macam ni kan. Kita lah bungkui lah apa semua. Kejap lagi dia nak datang ambil. Lepas tu dah mulalah dia khabar, boleh tak saya ni dia ada depan bank ni, kita nak transfer, boleh tak tolong adjust dalam move lah. Kita barang kita dalam 100 lebih, kita takkan bond scammer kan. Jadi kita pun pergilah adjustkan lah. Pasal kita memang menghargai customer ni, kita memang baik. Boleh tengoklah video-video kita buat, kita memang mesra sama customer ni. Jadi kita pun hantar dengan apa pun nyudah makanan dia dapat, dia pun blok kita. Kalau kau apa nak baca kan, kau tekanlah pause. Ni screenshot kau hati-hatilah setiap peniaga, kau kena simpan nombor ni. Dia main try ni, ikut luck lah. Kalau berjaya lah. Cik rasa dia macam tu lah modus operandi dia tu. Okay, kau simpan nama nombor ni kan. Lepas tu kau save sebagai scammer. Jadi bila dia cuba buat kat kau, kau dah tahulah tu. Tu scammer. Yo, tokono yo dan Gerai Sri Menanti, ikan bakar Jalan Belami.